Hai, anda bersama Vid Daily. Minggu ini kami nak bawa anda makan cendol padu dan beratur ni. Nak tahu tempat cendol ni dekat mana? Jom ikut saya. Lokasi kali ini terletak berhampiran kilang Farma Niaga, iaitu jalan menghala ke Bukit Raja. Kalau anda on the way ke sana, masih nampak punya di sebelah kiri. Kak, bagi saya cendol pulut durian kat satu. Cendol pulut durian ini berharga RM4.50, manakala cendol pulut biasa cuma RM2 sahaja. Kalau bungkus, berbeza harganya. Anda tengok tu, gula Melaka dan juga kacang. Anda dekat rumah tu pasti terliur kan? Kat sini ada cendol biasa, cendol pulut, cendol tapai, cendol durian. Yang saya makan ni gabungan cendol pulut dan durian. Memang padu ni, baru tengok ni dah sedap. Okay, saya nak cuba cendol pulut durian yang saya dah order ni tadi. Tak terkata. Rasa durian dia sangat lemak dengan santan yang pekat. Pulut dia juga lembut. Memang tip top. Anda kena datang sini. Jangan tak tengok je kan. Okey, saya nak cuba yang ini rasa utara. Padu. Best. Punya pedas tu. Kuah lasar ini memang sedap. Saya dah rasa memang ternyata sedap. Anda boleh datang seawal jam 12 tengah hari sehingga 6 petang. Kalau dah habis tu, nasib anda lah kan. Anda boleh cuba datang esok pula. Terima kasih kerana menonton episod kali ini. Jangan lupa subscribe kami di YouTube dan like Facebook kami. Chill!